رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, Tuan Budi berkata-kata tentang hati membaca khutbah. Kerana mengikut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu radhiyallahu sabda tadi. Barang siapa berkata-kata tentang hati membaca khutbah, walaupun dengan mengingat tambahan satu perkataan diam sekalipun sekali luputlah takdir iman kami. Lebih dikatakan diam dan dengarlah dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita dan boleh Tuhan. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Sya'ban, medan menyambai pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah jambatan yang akan membawa umat Islam menuju ke bulan Ramadan. Ia adalah medan yang luas untuk menyemai ganjaran pahala yang besar sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban mendidik kita untuk memperkemaskan amal ibadah, membersihkan hati daripada kelalaian serta mempersiapkan diri dengan jiwa yang kuat untuk menghadapi cabaran di bulan Ramadan. Dalam bulan ini juga umat Islam digalakkan untuk berpuasa sunat, berzikir, berdoa serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita benar-benar bersedia menyambutnya dengan persediaan rohani yang kuat, maka kita tidak akan menjadi dari kalangan orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini menerusi firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 18 seperti mana yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa-apa yang telah disediakannya daripada amalan mereka untuk hari esok akhirat, dan sekali lagi diingatkan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Syaban yang sedang kita lalui ini mempunyai kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri. Antaranya ialah yang pertama, bulan Syaban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kebaikan yang dilaksanakan oleh seseorang itu dalam tempoh setahun. Pendapat ini disandarkan oleh para ulama berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang bermaksud, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di mana-mana bulan seperti engkau berpuasa di bulan Syaban. Baginda menjawab, itulah bulan yang manusia lalai antara Rajab dan Syaban. Ia adalah bulan diangkat amalan kepada Tuhan semesta alam, dan aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasai. Menurut para ulama, amalan manusia akan diangkat ke langit secara berperingkat. Ada yang diangkat setiap hari, setiap minggu, dan ada juga setiap tahun. Maka bulan Syaban dianggap sebagai bulan yang dipilih untuk diangkat amalan manusia bagi tahun tersebut. Maka oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya mengisi bulan Syaban ini dengan amal ibadah, kerana baginda sangat menyukai jika seseorang itu berada dalam keadaan yang terbaik ketika amalannya diangkat. Yang kedua, bulan Syaban adalah bulan latihan bagi umat Islam sebelum datangnya bulan Ramadan. Bulan ini diibaratkan sebagai tempoh pemanasan badan sebelum kita melangkah masuk ke medan pesta ibadah yang dijanjikan dengan ganjaran yang banyak. Dengan adanya peningkatan amalan dalam jadual harian kita, maka diri kita takkan terkejut dengan perubahan rutin ibadah menjelang permulaan Ramadan. Rasulullah SAW sering menunjukkan sunnah ini melalui amalan berpuasa yang dilaksanakan oleh baginda pada bulan Syaban. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata yang bermaksud, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda lebih banyak berpuasa dalam mana-mana bulan melainkan dalam bulan Syaban. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, pada bulan Syaban ini juga terdapat satu malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman, iaitu malam pertengahan Syaban ataupun lebih dikenali dengan nama malam nisfu Syaban. Para ulama menyebutkan kelebihan malam ini di dalam banyak kitab-kitab, iaitu ia adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya meliputi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala juga meluaskan rahmat-Nya pada malam ini untuk mengampuni dosa orang yang memohon keampunan, memberi rahmat kepada mereka yang berharap, menghilangkan kesulitan orang yang sedang diuji, dan mengkabulkan doa orang yang berdoa. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, rahmat dan perhatian Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya pada malam nisfu Syaban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang melakukan syirik dan juga orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Hibban. Oleh kerana itu, para ulama menggalakkan kita supaya memberi tumpuan yang tinggi terhadap malam tersebut dengan melakukan banyak amal soleh dan bertaubat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, khutib ini mengingatkan para jemaah sekalian, marilah kita menghargai peluang yang ada di bulan Syaban ini. Janganlah biarkan ianya berlalu begitu sahaja tanpa mengambil sebanyak mungkin
ganjaran kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam kalangan mereka yang lalai hatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat amalan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui sesuatu yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين آمين يا موافق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وفي ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصل سعين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Uthman ibni Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala
malapetaka dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Salih Syariati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Wasri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wa mubtadi asyati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humum muslimin wa qdi daina 'anil madinin wa asil khalas al masjunin waj'al hadzal balada amina mutma'inna rakhiya wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li 'abidikal hujjaj wal ghuzat wal musafirin fi barika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله